Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Husna Zulaika binti Muhammad Zahar. So di sini saya akan memberi beberapa kesimpulan mengenai isu saya, iaitu kesetaraan gender. Jadi saya telah buat satu temubual bersama dengan responden saya mengenai kesetaraan gender, dan responden saya telah memberikan jawapan-jawapan yang sangat menarik. Jadi pertama sekali kita mesti tahu apa itu kesetaraan gender dalam dan keluarga. So, kesetaraan gender adalah keluarga merujuk kepada pembahagian peranan yang adil antara suami dan isteri berdasarkan kemampuan. Jadi, dalam konteks kehidupan moden, ketidakseimbangan tanggungjawab sering mencetuskan konflik peranan, khususnya apabila kedua-dua pasangan terlibat dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga. Jadi, kesetaraan gender ni dia telah menjadi satu asas penting untuk memastikan hubungan keluarga kekal harmoni terhadap keperluan bersama. So dekat sini kita dapat lihat bahawa kesetaraan gender sangat penting dalam kehidupan suami dan isteri ataupun kehidupan rumah tangga. Jadi beberapa kesimpulan yang saya dapat beri daripada hasil temubual saya. Yang pertama, dalam rumah tangga moden ni kita dapat lihat bahawa peranan suami isteri telah banyak berubah dan menjadi lebih fleksibel berbanding dengan tradisional. Berbanding dengan berbanding dengan keluarga-keluarga yang dibina pada zaman dahulu dengan keluarga zaman moden sekarang. So kita dapat lihat daripada segi pembahagian tugas rumah tangga, penjagaan anak dan pengurusan kewangan kini lebih seimbang. Kerana apa? Kerana kedua-dua pasangan biasanya mempunyai kerja yang baik dan juga mempunyai pendidikan yang setara. Kalau kita dapat lihat bahawa pasangan zaman kini hampir separuh mempunyai pekerjaan dan pendidikan yang setara nak dibandingkan dengan orang yang dahulu ataupun tradisional. Okey, kesimpulan yang kedua adalah macam yang kita tahu dalam rumah tangga mesti ada kehidupan pahit dan manis. Di mana dalam setiap rumah tangga pasti berlaku konflik rumah tangga. Kenapa perkara ini berlaku? Jadi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Antaranya adalah tekanan masa, keletihan dan sebagainya. Jadi terdapat beberapa cara untuk mencegah konflik rumah tangga berlaku, iaitu setiap pasangan mestilah memberi tugas secara adil, sentiasa bekerjasama serta tanamkan sikap saling memahami antara satu sama lain. Jadi kita pergi kepada dari sudut konteks agama pula, di mana peranan suami dan isteri dapat diterjemahkan melalui kasih sayang, tanggungjawab bersama, saling menghormati. Suami ni, macam kita tahu, suami ni adalah sebagai pembimbing dan penyokong isteri, dan isteri pula adalah tugas dia adalah menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak serta mendidik mereka mengenai agama. Sebenarnya kalau diceritakan pasal tugas, suami dan isteri ni mempunyai tugas yang sangat besar dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan yang ketiga yang dapat saya buat adalah adakah konsep ketua keluarga masih relevan untuk digunakan pada masa sekarang? Jawapannya adalah ya, tetapi pasangan masa kini telah merubah perkataan tersebut menjadi perkongsian kepimpinan, di mana perkongsian kepimpinan adalah keputusan penting yang dibuat secara bersama, bukan lagi didominasi oleh satu pihak sahaja. Secara keseluruhan, rumah tangga moden sangat menekankan kerjasama yang fleksibel dan keseimbangan antara kerjaya, keluarga dan nilai agama agar hubungan suami isteri serta keluarga dapat berkembang dengan harmoni. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.